kenallah solat tu keseluruhan. Jangan kenal solat hanya bacaan taranum dengan bayati. Katalah perempuan tak pernah tengok benda ni, belum tengok lagi kan. Tiba-tiba saya tunjuk macam tu je. Jadi apa benda yang perempuan nampak? Katalah perempuan tak pernah tengok ni, tak tahu ni benda ni kan. Saya tunjuk itu je. Jadi yang perempuan nampak apa? Apa bendanya? Itulah kan, kita teka macam-macam lah tak? Tapi bila saya tunjuk macam ni, apa ni? Ni perbandingan saya mengenali solat. Kenallah solat tu keseluruhan. Jangan kenal solat hanya bacaan taranum dengan bayati, dengan kiraat-kiraat. Oh, itu solat. Sedangkan hatinya tak sama, tak hadir. Jangan kenali solat hanya dengan ni pegang ni perbuatan saja. Bacanya laju Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan. Kenali solat dengan 3 komponen tadi kan. Bacaan betul-betul, perbuatan betul-betul, hati khusyuk tu betul-betul. Jadi orang Melayu ada pepatah kan, jangan jadi macam orang buta kenal gajah. Ada yang kata gajah tu tiang, sebab dia tak nampak kan. Jadi bila sebut solat je, tuan-tuan mesti bayangkan 3 tu lah. Maksudnya khusyuk tu jangan dikesampingkan.